Orang yang Allah sayang, nanti kata tanah orang tu Allah sayang, Allah panggil
Salah satu Nabi kata ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ialah seorang laki-laki hatinya bergantung pada Allah. Hatinya teringat pada Allah. Hatinya suka rumah Allah. Contohnya mari semai Johor, balik Johor dia ayat mana dalam hati dia. Asal kadang aku nak pergi masjid pula. Balik asal korek kadang nak mari masjid pula. Isyak kadang nak mari pula. Kalau ada luar subuh nak mari pula. Hati itu sentiasa mu'allaq, sentiasa bergantung dengan rumah Allah. Teringat pada Allah. Orang macam ni Nabi kata boleh duduk tempat teduh hari kiamat. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kita ni dah tuan-tuan, hati bergantung dengan benda lain. Hati tak suka pada rumah Allah. Hati rasa tak rindu bila boleh datang rumah Allah. Orang ni tidak ada peluang untuk duduk di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Waliyahzubillah. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri pada kita insya-Allah. Hati kita rasa rindu nak mari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Biar hati kita rasa suka nak mari majlis ilmu. Biar hati kita rasa suka lihat muka para alim ulama. Supaya hati kita suka nak mari dengar. Nak mari dengar nasihat-nasihat daripada para alim ulama. Tujuannya ialah supaya kita boleh mempersiapkan bekal semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu kata Allah, lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Kalau orang tahu hari Jumaat besar fadilahnya, maka terdapat tiga. Dia memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat tiga hari Jumaat ini kita memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan zikir kepada Allah, memperbanyakkan kita ini tuan-tuan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari Jumaat ini dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Sebagaimana disebut dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi SAW menggalakkan kita banyakkan selawat dan salam ke atasnya pada hari Jumaat. Aksirus salati alayya yaumul Jum'ah wa fi riwayat ukhra wa lailatul Jum'ah. Hendaklah kamu banyakkan selawat padaku pada hari Jumaat dan juga malam Jumaat. Hari ini hari Jumaat tentu. Hari Jumaat ni sampai maghrib. Masa maghrib habis dah. Hari lain dah keluar. Maka sebab itulah kita diberi peluang lagi oleh Allah. Kita selawatlah sebanyak yang boleh. Hari yang kedua ini kerana ada riwayat-riwayat hadis yang begitu banyak menggalakkan kita selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir nasihat saya tuan-tuan, berilah peluang. Adakah peluang masa untuk kita datang rumah Allah mengaji? Jangan kita hidup seminggu sekali tak ada masa nak datang rumah Allah. Zuhur tak boleh mari rumah Allah, asar tak boleh mari rumah Allah, maghrib pun tak boleh mari, isyak tak boleh mari. Mana peluang tuan-tuan? Allah kerja dunia siang malam. Sebab tu dalam hadis Nabi kata seorang itu akan mati begitu hari pekerjaan yang dia buat setiap hari. Kalau dia hamba dunia, dia akan mati dengan dunia. Waliyahzubillah. Dia kejar akhirat, insya-Allah mati dalam keadaan dia bersiap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan yang kita buat setiap hari itulah yang akan menentukan ujung kita. Maka sebab itulah kalau yang baik hendaklah kita buat sebanyak yang boleh, kerana kita akan dimatikan mengikut apa yang kita lakukan setiap hari hidup kita. Orang yang sentiasa mari masjid, suka majlis ilmu, insya-Allah mati dalam keadaan dia baik. Jadi panggil mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan dia baik. Tapi waliyahzubillah, sekiranya sebaliknya orang yang suka melakukan maksiat pada Allah, maka mati juga su'ul khatimah waliyahzubillah. Maka gunakanlah peluang yang ada ni tuan-tuan. Berikan masa yang ada. Walaupun kita sibuk kerja, pejabat ke, jual kita makan ke, apa pun, biar kita ada masa untuk datang rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah bila kita ada masa, Allah ambil cara kita bila mati. Kalau kita hidup tak ada masa untuk rumah Allah, Allah juga akan tak ada masa untuk duduk bersama kita nanti. Jadi sekadar itulah kuliah yang ringkas. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini Allah SWT memberkati kita semua insya-Allah. Hari sekarang ni tuan-tuan huru hara di Yaman. Kita banyakkan doa supaya penduduk Islam negara Arab seluruhnya supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kebetulan saya baru tamat mengaji di Yaman baru ni. Alhamdulillah selama 6 tahun
keberkatan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wahai Tuhan, tambahlah pada kami apa yang kamu nak tambah. Jangan kamu kurang kepada kami apa yang kamu nak tambah pada kami. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Ya Allah, muliakan kami, jangan kamu hinakan kami dunia akhirat ya Allah. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan tinggal satu pun dosa dari kami, melainkan kamu ampun semuanya ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Indonesia wa fi Malaysia wa fi Thailand wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmin la rayba fihi. Thumma amma ba'd.
Sidang Jumaat yang dihormati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan semua sidang Jumaat yang ada pada hari ini, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa larangan Allah melalui lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berjaya hidup dunia dan juga di akhirat nanti. Tajuk khutbah pada hari ini ialah persiapan untuk mati. Di dalam awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu lihat diri kamu masing-masing, apakah persiapan yang kamu bawa untuk hidup hari besok, yaitu ketika kamu mati bertemu dengan Allah. Wattaqullah, dan sekali lagi Allah ulang, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, kerana sesungguhnya Allah itu mengetahui apakah yang kamu kerjakan dalam setiap hari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang Islam, lagi-lagi pula orang yang beriman kepada Allah, supaya kita lihat diri kita masing-masing. Apakah bekalan yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika hari besok. Hari besok dalam Quran ialah hari kita bertemu dengan Allah, iaitu hari kita berpisah daripada dunia ini untuk menuju ke akhirat. Maka persinggahan di dunia itu dipanggil kubur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Bermula kubur itu dua. Salah satu sama ada dari tepuk, dari kebun, taman daripada taman surga, ataupun menjadi satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyahzubillah. Persinggahan pertama sebelum manusia pergi pada akhirat, maka persinggahan pertama ialah di kubur. Allah Subhanahu wa taala supaya menyuruh kita, supaya kita lihat, supaya kita tengok apakah bekalan, apakah amal, apakah persiapan yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan semua. Sebagaimana kita hidup di atas dunia, kalau kita nak pergi satu tempat kepada satu tempat, daripada satu negara kepada satu negara yang lain, sebelum daripada kita pergi, kita dah siap dah rumah kita. Contoh, orang nak pergi Mekah, seminggu 2 minggu sebelum pergi siap dah pasportnya, visanya, duitnya, itu ini dan sebagainya. Kita nak pergi ke Kelantan, contoh tuan-tuan yang kumpul nak pergi Kelantan, kita dah siap dah keretanya, minyaknya, makanannya, duit dan sebagainya. Tetapi ke semua tempat di atas dunia yang kita pergi, semua kita akan balik. Kita pergi ke Amerika, pergi ke Mekah, pergi ke mana, kita balik semula. Tetapi ingat, kita bila duduk atas dunia, kita pergi ke akhirat melalui kubur, kita tidak akan kembali ke dunia ini, tuan-tuan. Maka perlu pada bekalan, yang amat banyak. Maka tempat untuk kita cari adalah peluang Allah beri sekali pada setiap orang, iaitu ketika hidup di atas dunia ini. Walaupun kamu seorang Nabi, walaupun kamu seorang Rasul, walaupun kamu seorang
Wa fima anfaqah, bila kamu dapat ke mana kamu pergi harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak tipu tak boleh tuan-tuan. Atas dunia kita boleh tipu. Tipu kau ni boleh buat apa? Tapi bila bertemu dengan Allah tak boleh. Kerana semua ada rekod ditulis oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah orang yang beriman kepada Allah, dia takut nak menyeleweng harta, apatah lagi untuk menipu harta orang lain. Lebih-lebih lagi takut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini soalan yang kedua. Sebab dalam hadis lain nanti kata orang yang makan daripada benda haram, orang pakaian daripada pakaian duit haram, minum daripada minuman yang haram, Allah tak terima sembahyang dia, Allah tak terima doa dia, Allah tak terima apa amalan dia buat. Bila kita makan daripada sumber yang haram, minum daripada minum yang haram, pakaian sumber yang haram, maka sebab itulah kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, wa an ilmin idza ma fa'ala bih. Allah tanya pergi dengan ilmu. Setiap amal Allah beri ilmu. Contohnya ilmu itu berbeza-beza. Orang ni ilmu macam ni, orang ni ilmu macam ni, orang ni ilmu banyak, orang ni ilmu sikit, tak kira. Ilmu apa pun idza ma fa'ala bih. Mau guna apa ilmu yang Allah beri. Muamal dengan ilmu Allah beri. Ini soalan Allah. Maka tugas kita pada dunia ni tuan-tuan kena belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wa fi riwayah wa muslimatin. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Wajib bagi ke atas tiap-tiap orang Islam itu belajar menuntut ilmu agama fardu ain, laki-laki dan juga perempuan. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Kita ni orang laki-laki semua ni hadir Jumaat. Semua ni menjadi pemimpin dalam rumah. Maka pemimpin ini kena tahu ilmu agama Allah. Ni kadang-kadang suami rukuk air sembahyang pun tak tahu. Jadi orang suami rukuk sembahyang pun tak tahu. Kalau rukuk iman tak tahu. Rukuk Islam tak tahu. Inilah manusia zaman sekarang. Zaman yang sibuk dengan dunia, lupa untuk belajar akhirat. Tak ada masa untuk belajar. Sibuk kerja cari duit siang malam, sampai ke Allah tu benar. Sampai aku iman tak tahu hidup atas dunia. Allahu Akbar. Sehingga ada setengah-setengah masjid orang yang nak kahwin, Tok Imam suruh mengucap tak boleh mengucap. Tok Imam sebelum akad kahwin, akad tangan, akad nikah tuan-tuan, Tok Imam tanya dulu pengantin, cuba mengucap dulu sekali. Tak boleh. Ada berapa? Sebelum lagi Tok Imam tanya, rukuk sembahyang ada berapa? Syarat sah mandi wajib ada berapa? Rukuk mandi wajib ada berapa? Mampu kan kita? Sebab tu kita kena belajar. Wajib. Ni kejar cari dunia siang malam, lupa pada Allah. Lupa nak mari masjid. Sampai kamu buat Islam tak tahu hidup atas dunia. Allah berhenti. Apa ni jahil ni akhir zaman ni? Allah Akbar. Anak-anak muda kita sekarang apa tu berlaku tuan-tuan? Dadahnya, pikudanya, macam-macam sekarang. Kita sebagai ibu bapa di rumah, jangan biarkan anak perempuan kita sehingga orang lain boleh gendong, ambil di mari di belakang di akhir zaman. Akhir zaman ibu bapa, orang nanti mari ambil anak kita, kita tak kata apa, ini berlaku di akhir zaman. Orang laki-laki boleh masuk rumah kita tanpa izin suami. Inilah yang berlaku akhir zaman. Bala daripada Allah bila manusia tidak ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ingatlah 4 soalan ini akan ditanya oleh Allah satu persatu setelah kita dibangkitkan daripada kubur. Maka gunalah peluang yang ada ini tuan-tuan untuk kita mencari persiapan bekalan supaya kita semua insya-Allah akan dapat jawab ke-4 soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كرباتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sekali lagi dalam khutbah yang kedua, saya nasihatkan diri saya dan semua yang hadir, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan carilah bekalan semasa hidup ini untuk kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita akan bahagia hidup dunia dan juga di akhirat nanti. Hari ini hari Jumaat, gunalah peluang yang Allah beri, banyakkan doa kepada Allah. Karena hari Jumaat ni ada satu saat doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah hari Jumaat untuk memperbanyakkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari Jumaat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah pada hari Jumaat yang mulia ini insya-Allah. Marilah sama-sama kita mohon doa pada Allah supaya Allah SWT memberi peluang lagi pada kita panjang umur untuk kita melakukan ibadah kepada Allah dan supaya Allah matikan kita semua dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilayka bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma an tahfaza bi 'ayni inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika salaniyah jalalatan minka al-mu'azzam sultan
yakfi pada